Kau nak aku hantar gambar-gambar kau dekat keluarga kau? Oh, walai je. Ha? Kau nak? Walai je. Kau nak ke? Tu masalahnya, aku selama ni aku tahu kau tipu. Tapi aku adalah janji. Kau dia tahu bini orang pun kau nak kawan. Kau tak ada perempuan lain ke kau nak pedal? Ha? Tak ada perempuan lain ke? Aku tanya kau. Ha? Masalahnya kenapa? Bodoh, kau tahu kan ni memang bodoh. Kau punca. Dia buat anak, dia pukul anak-anak aku. Tak apa, kau tunggu nasib kau Kau tak hati malu kan? Kau tak hati malu kan? Sial. Kau lagi nak bohong lagi lah Kau dah kena aku berdedik kau pula ke? Kau lagi nak bohong lagi? Kau lagi nak bohong lagi? Lima, aku tak dapat nak pukul si Haki. Jangan kau kerjakan Riau. Kau tarik rambut anakku. Kau tahu, aku tu aku punya marah dengan Haki tu. Kau cakap apa? Hati tu pula aku bila masa Hati pukul aku? Kan tadi kan wajah kuning yang ada semua ni. Betul Bila masa Hati pukul kau diam? Bila masa Hati pukul aku? Okey tak? Okey tak rambut? Okey? Okey? Aku sendiri tak pernah tarik rambut anakku. Kau faham? Kau siapa tarik rambut anakku? Kau siapa? Cubit. Kau cubit? Cubit? Ni, Eli. Kau cubit? Mana? Kau cubit? Lepas? Eli tak boleh buat macam ni bila kau cubit. Eli tak boleh buat macam ni bila kau cubit dia. Eli tak boleh buat macam ni. Tapi macam tak boleh kat dia. Kat sini kan? Konton. Tak ada kat sini kan? Apa tu? Penipu. Tapi sampai kau keluar tu hari. Bukan wajib bagi keluar. Kau cakap apa? Kau cakap dengan ibu nak cuti sebab nak jumpa suami kau kan? Tapi suami kau tak Kuantan. Aku sedih. Memang kau buat tak ingat kan? Kau belah berlutut ke apa ke sembah aku ni. Tak semua ni aku besar kat kampung. Tak mahu semua aku besar. Kau ni dah besar kepala tau. Orang lain kau baik, aku tak faham. Kau tak faham? Kenapa? Kalau Asal yang sebab semua kau punya sebab kau ada boyfriend lah. Kau nak layan anak aku macam ni. Ambil telefon kau. Kau tak jumpa boyfriend kau sekarang? Dia ambil telefon kau. Telefon boyfriend kau sekarang. Ikut kan? Kalau tu bini kau dah kosong kau tak lari kan? Aku dah check dah ni. Kau jangan nak lari. Memang kau dah boleh dengan aku lagi juga. Tapi bini kau tu semua yang baik dah kau ini sejak masuk kan. Kau nak tunjuk bagus lah kan? Engkau dengan Pina dengan Hajar memang aku tahu dia orang ni budak lagi. Tapi kau ni besar kepala pun nak marah-marah gitu nak gini. Aku pun tak buat dengan kau. Aku dah bayar gaji kau, kau nak bayar gaji juga. Tapi kau je. Faham tak? Kau tak ada buat apa-apa yang... Apa sahaja kau bawa dia tu macam? Kenapa kau bawa dia tu? Kau beritahu aku, kenapa kau buat macam tu? Tak ada apa, betul lah Asal. Tengah marah apa? Marah siapa? Marah siapa? Habis kau marah kau nak pukul anak orang? Sebab kau ada lesen tu nak pukul anak orang? Habis tu? Tak kau marah siapa dia? Habis tu? Habis penat pukul Penat anak? apa babi? Kau kerja kat sini, aku bagi kau cuti, aku bagi kau keluar. Penat apa? Sial lah kau orang berlaku-laku ni. Kau ni Depan aku gini. Kau bagi anak
tahu. Kasih dia orang dulu. Tak, sekejap. Apasal? Marah sebab apa? Nak buat apa? Nak buat apa? Gaji kau kat sini tak cukup ke? Lepas tu, apasal kau buat macam tu? Tak nak apa? Aku bukan dengan dia nak naikkan gaji kau. Sebab aku tahu kau punya kerja banyak. Tapi apasal kau buat macam tu kat aku? Aku tanya kau apasal? Kau tengok ni. Ini kau tahu ada CCTV. Pasal buat ha? Kau pasal buat anak aku sini. Ha? Kau pasal buat anak aku sini. Apa pasal buat anak aku sini? Ha? 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 Apa pasal? Gaji tak cukup. Apa pasal? Habis? Ha? 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 Dah balik. Apa pasal kau buat sini? Ha? Apasal? Ya. Aku tanya kau. Dia orang berhak. Apasal? Aku buat layan kau baik lah. Aku layan kau Dia orang baik. berhak. Aku layan kau baik. Aku tak pernah sentuh kau. Aku cakap dengan kau, aku tak marah dengan kau. Hari ni aku bayar sama. Ha? Apasal? Aduh tahu. Budak-budak tu lagi sakit. Budak tu lagi sakit, kau tahu tak? Budak tu lagi sakit. Tak tahu apa-apa, tak boleh nak cakap, tak boleh nak ngadu. Ha? Aku tak fikir pukul lah. Tapi kalau kau pukul anak aku, itu kan pukul aku nak pecahkan mata kau yang boleh buta kan? Apasal? Aku nak tanya kau. Apasal? Apasal kena selama ni kau tak ada kau macam ni. Kau tak ada kau macam ni. Sebab apa kau jadi macam ni? Sebab apa kau jadi macam ni? Aku tanya. Baik kau mengaku.